Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resepi kita kali ini adalah kek chiffon coffee ya. Kita gunakan nice coffee. Memang sedap sangat. Ikuti hingga akhir cara-cara membuat dan juga resepinya ya. Okey, ini bahan-bahan untuk kita mixer dulu ya. Kita ada tepung. Tepung kek nak sendiri, tepung jagung, kita ada kopi. Kita nak flavor kopi ya, kita buat nice coffee. Ini minyak. Ini kita letakkan vanila serbuk, sedikit garam, gula, ini telur 2 biji dan ini kuning telur. Kita nak mixer hingga gebu ya. Okey, sekarang dah kembang, kita ketepikan dulu. Kita mixer pula kita punya putih telur ya. Sekarang kita mixer pula putih telur. Cream of tartar dan juga gula. Mixer hingga kental atau jadi seperti meringue ya. Okey, sekarang kita dah ada 2 adunan. Adunan kuning telur dan tepung ni dan juga putih telur dan gula. Kemudian kita akan campurkan dua-dua sekali ya. Okay, mari kita campurkan adunan pertama tadi. Gaul sebati ya. Serata ya, bawah-bawah tu kena kacau dengan serata. Pastikan semua dah bercampur dengan serata. Okey, masukkan dalam loyang. Loyang kita punya kek sponge punya ya. Kek chiffon punya loyang. Sapu sikit dengan butter. Dan juga ni dia punya ukuran 16 cm ya, panjang macam tu. Okey, mari kita masukkan. Dah masuk semua, kita buat macam ni sikit supaya tak ada gelembung-gelembung udara ya. Okey. Supaya nanti kek kita cantik aja. Okey, sekarang bolehlah ready untuk masuk oven ya. So oven adalah 160 lebih kurang. Terpulang pada oven sendirilah. Saya pun tak boleh nak cakap. Kadang-kadang 45, kadang. Okey, ni dia kek chiffon kopi kita dah masak. Okay, mari kita cuba memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sangat ya. Oh, cantik sangat ya. Nampak tak? Lembut dan gebu sekali kan. Ni bawah ni tadi kita alas dengan kertas ya. Okey. So, terima kasih kamu menonton. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.